bersama. Tentang ketupat, enak sekali. Wadah raya berjalin damai. Assalamualaikum dan hai semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf tak dapat. Saya wartawan Celia Aisyah Zulaikha. Hari ini kita nak tanya orang ramai tentang wadah pilihan mereka pada hari raya. Ketupat ke, rendang ke, atau kuih raya. Jom kita ikuti. Boleh kongsikan sikit macam mana sambutan raya tahun ni? Okey, sangat meriah. Tengoklah sampai ke sekarang ni dah pukul 7 masih ramai orang. Biskut raya yang mana lagi sedap? Biskut dulu atau biskut raya sekarang? Oh, saya pilih biskut raya sekarang. Rasa pun sedap, strawberry. Saya suka yang ni. Mana yang lagi sedap? Biskut dulu atau biskut sekarang? Biskut sekarang. Sekarang memang sedap lagi. Baju wadah kegemaran pada hari raya. Okey, kalau untuk hari raya, juadah kegemaran nasi impit dengan ketupat. Baju wadah kegemaran pada hari raya. Laksa. Mana masak? Kalau tahun ni, saya dengan mak saya masak. Ya. Biskut raya kegemaran. Saya suka makan kat nanas. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Alright, sama-sama ya. Bagi Uncle, juadah yang important adalah ketupat dan lemak. Itu pasti.